Selamat datang ke modul 5, Pemulihan dalam Penyakit Mental. Dalam modul ini, kita akan membincangkan apa itu pemulihan, prinsip-prinsip pemulihan, peringkat pemulihan, dan perkhidmatan berkonsepkan pemulihan di Malaysia. Mari kita lihat salah anggap dan fakta mengenai pemulihan dalam penyakit mental. Salah anggap menyatakan pesakit mental tiada peluang pulih, tetapi faktanya, dengan rawatan yang tepat dan awal, mereka berpeluang pulih. Ada yang menganggap rawatan hanya bergantung kepada ubat-ubatan, namun rawatan menyeluruh merangkumi psikologi, sokongan sosial dan terapi kerohanian. Jangan beranggapan penyakit mental semakin teruk, dengan rawatan berterusan, keadaan boleh menjadi baik. Tujuan rawatan bukan hanya mengurangkan gejala, tetapi mengembalikan fungsi pesakit agar hidup berdikari dan terkawal. Dan rawatan psikiatri bukanlah jalan terakhir. Pengesanan, diagnosis dan rawatan awal adalah penting untuk pemulihan yang lebih baik dan cepat. Prinsip pemulihan adalah panduan penting. Harapan adalah utama, di mana individu mencari cara untuk mengawal hidup mereka. Takrifan pemulihan berbeza bagi setiap orang, namun ia bersifat menyeluruh, membantu mengembalikan fungsi dan kawalan diri. Sokongan keluarga dan hubungan yang baik antara pesakit dan pembimbing adalah kunci untuk membina hidup bermakna dan memuaskan, selaras dengan pandangan kebudayaan dan kerohanian masing-masing. Peringkat pemulihan melibatkan 5 fasa. Pertama, pembebasan, di mana individu membebaskan diri dari rasa hilang arah dan putus asa. Kedua, kesedaran, menyedari masih ada harapan dan peluang untuk hidup bermakna. Ketiga, persediaan untuk membina kekuatan dan memperbaiki kelemahan. Keempat, bina semula, di mana mereka mencari identiti positif dan menetapkan matlamat hidup bermakna. Dan kelima, membangun untuk hidup secara bermakna, mengurus penyakit sendiri dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Jadi, apa yang membantu pemulihan pesakit mental? Ia termasuk rawatan dan terapi yang tepat, hubungan baik dengan orang sekeliling, persekitaran yang sesuai dan selesa, serta sokongan padu dari keluarga dan komuniti. Turut membantu adalah keupayaan menyelesaikan masalah, pekerjaan dan kewangan yang stabil, adanya bantuan ketika krisis, dan aktiviti yang disukai. Perkhidmatan berkonsepkan pemulihan di Malaysia menekankan pemulihan gejala dan kualiti hidup. Ia bertujuan memberi harapan, peluang, kekuatan, autonomi, dan identiti diri serta penglibatan dalam masyarakat. Perkhidmatan ini meliputi semua golongan pesakit dan pelbagai khidmat komuniti, membantu pesakit kembali berfungsi dalam masyarakat, mendapatkan pekerjaan dan pendidikan, serta menamatkan diskriminasi. Ia juga menggalakkan individu membuat pilihan dan bersuara untuk diri sendiri dan orang lain. Di Malaysia, perkhidmatan pemulihan melibatkan pelbagai aspek. Terdapat kumpulan sokongan dari keluarga dan NGO seperti MIASA. Program sokongan pekerjaan seperti RESTART Perkeso dan Sejurupulih Cara Kerja membantu pesakit kembali bekerja. Hospital Permai menyediakan sokongan kediaman. Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental di hospital menyediakan rawatan pesakit dalam, luar, dan khusus untuk komuniti, geriatrik, kanak-kanak, remaja, ketagihan, serta perkhidmatan liaison. Unit rehabilitasi pesakit dalam dan komuniti pula menguruskan rumah jagaan dan mentari. Pasukan psikiatri komuniti menawarkan rawatan akut, intervensi awal, dan rawatan asertif. Selain itu, terdapat integrasi perkhidmatan primer dan sekunder melalui unit kesihatan mental, klinik kesihatan, dan kerjasama dengan pejabat kesihatan daerah. Perkhidmatan psikiatri komuniti terdapat di semua hospital umum dengan jabatan psikiatri. Pasukan ini terdiri daripada pakar psikiatri, pegawai perubatan, pengurus kes, jurupulih cara kerja, pegawai kerja sosial, dan pegawai farmasi. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk rawatan akut di rumah untuk pemantauan gejala dan ubatan, rawatan asertif yang meliputi suntikan, pendidikan kesihatan dan sokongan keluarga, serta intervensi awal bagi pesakit psikosis. Objektif utama adalah menyediakan penjagaan menyeluruh, mudah diakses, dan berterusan, dengan rawatan di rumah yang selesa untuk mengurangkan stigma, melatih ahli keluarga sebagai perawat bersama, dan menjalin hubungan dengan agensi lain bagi memenuhi keperluan pesakit. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat,
atau Mentari adalah pusat rawatan komuniti yang menyediakan saringan, diagnosa, rawatan, dan rehabilitasi. Warga kerjanya terdiri daripada pelbagai profesional kesihatan. Perkhidmatan yang ditawarkan sangat luas, termasuk promosi kesihatan mental, intervensi awal, konsultasi, dan rehabilitasi seperti terapi harian, sokongan keusahawanan, pengurusan diri, sokongan pekerjaan, dan terapi psikososial. Objektif Mentari adalah mempromosikan kesihatan mental, mengurangkan stigma, menyediakan rawatan dan rehabilitasi di komuniti, serta membantu pesakit berfungsi dan berkhidmat kepada masyarakat. Ilmu dan pengetahuan adalah kunci utama. Penting untuk mengetahui tentang penyakit yang dihidapi orang tersayang, cara dan tempat mendapatkan rawatan, serta melengkapkan diri dengan kemahiran insaniah seperti komunikasi dan menangani krisis. Ketahui juga hak anda dan orang tersayang untuk mendapatkan maklumat, rawatan, dan peluang pulih. Ingat, anda tidak sendirian. Jangan takut meminta bantuan, sertai kumpulan sokongan, jaga diri anda kerana anda sangat berharga. Jika anda memerlukan bantuan untuk masalah kesihatan mental, terdapat pelbagai sumber. NGO seperti Befrienders, Talian Kasih, mitra lain kaunseling, Sembang Talian Hayat, SNIM, dan MIASA menyediakan talian bantuan. Bagi fasiliti kesihatan kerajaan, anda boleh mengunjungi Pusat Kesihatan Mental Komuniti atau Mentari, mendapatkan rawatan di klinik kesihatan, atau merujuk ke jabatan psikiatri di hospital. Hospital dan klinik swasta juga menawarkan perkhidmatan. Selain itu, anda boleh menghubungi Malaysian Mental Health Association, MMHA, dan talian sokongan psikososial COVID-19.